Top 5 soft rock ESP yang aku selalu nampak orang strike dekat dalam ESP Complot. Nombor 1 tu pasti korang tak boleh jangka kan. Nombor 5, soft rock ESP Buzzy. Antara soft rock keluaran terbaru ESP jugalah ESP Buzzy ni, sebab menggunakan SV Blade kan. Dia menjadi kegemaran ramai sebab bising. Nombor 4, ESP Ezo pun menggunakan SV Blade, tapi body dia lebih lonjong dan ramai orang feedback memang sedap longkas dengan ESP Ezo ni. Nombor 3, soft rock ESP Dodo. Personally aku pun suka Dodo sebab design body klasik, senang nak hook up dengan body dia yang lembut. Pun ramai komuniti ESP suka pakai dalam ESP Complot. Nombor 2, soft rock ESP Tua. Antara soft rock ESP yang viral sepanjang ESP keluarkan soft rock. Nombor 1, kegemaran ramai komuniti ESP, daripada budak-budak, remaja sampai ke level-level otai memang suka soft rock ni, iaitu EXP Rugby. Design body yang tirus macam bola rugby buatkan dia mudah untuk melalui samai-samai ataupun rumput, membuatkan ramai komuniti ESP strike guna ESP Rugby dalam ESP Complot. Jadi ini top 5 soft rock ESP yang aku nampak orang selalu strike dalam ESP Complot. Cuba komen pula, kalau korang turun ESP Complot, korang akan bawa soft rock apa? So jumpa korang dekat next Complot nanti.